Kalau untuk aku, just macam aku cakap tadi kan. Security has the name, the tech gauge, the aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okay, aku sebenarnya ni plan mengejut aku pergi tengok filem ataupun movie Misteri Fraser 1910. Mulanya aku nak tengok esok lah, hari Khamis. Ni aku tengok hari Rabu. Tiba-tiba ada pula early screening dekat area aku kan. Tak sangka lah. So aku macam tak apalah, pergi je lah tengok kan. So cerita ni diarahkan oleh siapa? Suhaimi Zulkifli. Dia ni sebenarnya yang aku dapat tahu dia first time untuk mengarah filem. So agak quite impress lah untuk aku, sebab sebenarnya filem ni dia ada menang anugerah dekat luar negara lah. Aku tak boleh nak recall, tapi lebih kurang anugerah untuk first timer pengarah lah kan. So kalau dekat luar negara, so mungkin ada something untuk filem ni, tu yang buatkan aku agak teruja. Dan filem ni dilakonkan oleh Josie Hogan. Lepas tu ada Amai Kamarudin. Dia ni biasa berlakon drama. Lepas tu ada juga Isyariana, ada Siti Harisa nama dia. Lepas tu ada juga Egala, ada Rahim Razali, walaupun screen time dia agak kejap je kan. Lepas tu ada Eri Putra. Adalah beberapa lagi pelakon yang lain. Dan ada juga beberapa influencer yang dia ambil. Aku tak berapa ingat nama dia, tapi aku biasalah tengok dekat TikTok, dekat YouTube diorang punya video kan. Tu yang macam dia gabungkan lah pelakon baru, pelakon lama, influencer. So agak okay dia punya gabungan tu. So cerita ni pasal apa? Cerita ni of course lah, cerita ni sebenarnya pasal misteri kehilangan Fraser. Apa nama dia, James Fraser macam tu lah. Aku tak ingat dah dia punya nama penuh. So dia based on true story daripada kehilangan Fraser ni. Tapi aku tak rasa lah dia 100% ataupun hampir dengan kisah sebenar, sebab dia masukkan unsur mistik dalam cerita ni. Mungkin betul, mungkin tak pun, kita tak pasti kan. Tapi aku rasa lebih kurang mungkin 50-50 kot. Sama ada real dengan tak real kisah dia kan. So macam aku cakap tadi, dia ada masukkan unsur-unsur mistik. Tu yang membuatkan bagi aku agak impress lah dengan apa yang cuba ataupun apa yang pengarah ataupun penulis skrip cuba untuk sampaikan lah dalam cerita Misteri Fraser ni kan. Dia masukkan elemen seram, walaupun kita tak tahulah benda tu betul ataupun tak kan. So kat situ quite good lah. Dan apa yang aku suka pasal cerita ni, dia punya latar 1990. Dan diorang dapat tunjukkan latar tu dia punya prop, dia punya setup memang sangat-sangat cantik dan kena bagi aku. So kat situ kau dapat rasakan macam kau berada pada era tu era 1910. Lepas tu color grading dan sinematografi dia pun sangat best sangat cantik seriously, sinematografi dia dan color grading dia dapat kau rasa macam feel filem tahun 80 90-an. Tu yang membuatkan aku rasa macam aku tengok bukan cerita macam zaman sekarang Aku dapat rasakan dia macam filem macam lama-lama pun ada orang kata kan. Tak adalah lama macam hitam putih tu, tapi kau dapat rasa satu feel macam, mungkin untuk aku yang melalui ataupun dibesarkan dengan filem-filem yang feel macam tu, aku rasa agak teruja dan best dia punya feel tu kan. Lepas tu apa juga yang paling best sebenarnya, elemen mistik dia. Macam aku cakap tadi, elemen mistik, misteri dia. So seram dia quite good dalam cerita ni. Aku tak sangka dengan sosok tubuh hantu ataupun entiti tu yang simple tu,
Ya sebenarnya yang simple sebenarnya lagi boleh dapat tau, daripada kau make up beria guna CGI lagi teruk lah bagi aku kan. So kat situ yang sangat-sangat membantu dia punya elemen seram, dan ada beberapa sound effect untuk hantu tu ataupun untuk entiti tu sangat menjadi ataupun sangat membantu lah. Dia ada bagi jump scare dia kan. Tu yang membuatkan kadang-kadang aku rasa macam dah lah dekat hall tu sebenarnya aku seorang-seorang tau. So kadang-kadang aku terasa macam surrounding aku tu macam ada something lah. Tu yang kadang-kadang aku cakap wah boleh quite good dia punya elemen seram. Tapi The meantime, you should balik kampung. Mr. Fraser. Rahsia yang tersimpan dan sambil melihat beliau mengumpul kekayaan. How much kilograms today? Mr. Fraser sudah tidak tinggal lagi di sini. Puan-puan dan puan-puan. masalah cerita ni sebenarnya macam aku cakap tadi, dia ada efek ataupun sound effect yang bagus untuk elemen seram tu. Tapi ada beberapa ataupun banyak sebenarnya sound effect dia sangat tak kena dan sangat bingit dia macam over dia memberikan aku rasa bingit. Tu yang aku tak tahu sama ada dia sengaja untuk bagi elemen seram ataupun elemen surprise something walaupun benda tu bukan benda yang menyeramkan. Aku tak pasti disengajakan ataupun ada masalah daripada segi teknikal ke apa ke, aku tak tahu. Tapi kalau bab seram tu aku okey lagi, tapi bila ada beberapa macam dia ada sikit lah berlawan, bergaduh, bergelut kan. So kat situ ada bunyi-bunyi yang tak kena dengan bunyi tumbukan, dengan bunyi, adalah beberapa bunyi-bunyi yang aku rasa macam macam tak kena je bunyi ni kan. Tu yang kadang-kadang buat aku terganggu tau. Lepas tu benda yang paling aku terganggu juga sebenarnya adalah dia punya dubbing tau. Seriously, dubbing dia awal-awal aku dah nampak dah dia punya suara dubbing dengan mulut, gerakan mulut tu tak kena tau. Macam dia ada delay sikit. Tu yang aku cakap potong benda-benda macam ni kan. Bagi aku teknikal yang macam ni kalau berlaku memang sangat-sangat potong untuk sebuah filem kan. Aku memang sangat tak suka filem ataupun cerita yang dia punya bunyi ataupun dia punya suara tu delay, tak kisahlah dubbing ataupun tak dubbing kan. Lepas tu ada beberapa monolog dalaman yang sangat tak sesuai. Dia punya tone suara, dia punya dialog ataupun dia punya skrip tu bukanlah tak sesuai, tapi dia macam nampak macam diorang terlalu membaca skrip dalam keadaan diorang bermonolog dalaman tu. Tu yang aku rasa macam sangat terganggu, sangat rasa macam dibuat-buat lah kan. Lepas tu apa juga yang tak berapa nak best ataupun sangat-sangat bagi aku memberi kesan adalah lakonan. Seriously, lakonan dia aku tak tahu lakonan ada yang okey, tapi kebanyakannya sama ada aku je yang tak faham sebab aku bukan orang yang seni kot. Aku tak faham lakonan tu teknik apa ke ataupun cara apa ke. Aku seriously aku tak faham. Tapi lakonan tu aku nampak dia tak nampak natural, dia tak nampak sesuai dengan keadaan, dan aku rasa macam agak kayu dan kaku Sengah-sengah pelakon tu bukan pelakon baru pelakon yang dah biasa. Aku tak nak highlightkan siapa-siapa kan, tapi kebanyakannya ada tu kadang-kadang dia nampak okey pelakon ni, kadang-kadang ada nampak macam aku rasa macam tak kena dengan situasi kan. Tu yang kadang-kadang bagi aku dia mengganggu aku punya feel untuk menonton. Seriously, lakonan dalam cerita ni aku cakap macam sangat-sangat tak kena. Dan ada satu scene tu seriously dia sepatutnya berasa terkejut bagi aku kan, dengan lebih sesuai bagi aku dia rasa terkejut, tapi dia macam relax, macam tak ada macam tak ada apa yang berlaku. Benda ni sepatutnya terkejut bila kau tengok kan. Tu yang aku rasa macam potong kan dah dengan raut wajah atau memek muka yang tak kena, yang tak sesuai dengan situasi bagi aku lah kan, orang yang tak berseni ni kan.
bagi aku benda tu sangat potong lah. Dah lah dia macam aku cakap tadi, dubbing dia, lepas tu dengan lakonan, dengan aku cakap serius lah, benda-benda macam ni sangat-sangat potong untuk sebuah filem lah. Lepas tu ada juga scene yang aku rasa macam tak kena ataupun tak menyambung dengan scene sebelum dia. Aku tak tahu lah sama ada aturan plot ataupun aturan scene-scene tu tak betul, ataupun ada something yang dipotong. Itu aku tak pasti kan. So aku nak kadang-kadang ada rasa macam sedikit tak menyambung ataupun terabur sikit scene-scene dia. Ya, itu mungkin aku kot yang tak faham sebagai orang yang bukan dalam bidang lakonan ataupun bidang buat filem ni kan. So kalau kau tanya aku berapa bintang, macam aku cakap tadi, major dia adalah lakonan masalah dia. So aku just boleh bagi 4.5 bintang 10 lah. Seriously, kalau dia punya konsep ataupun dia punya idea cerita ni tak best, dan dia punya elemen mistik tu tak dapat bagi kat aku rasa lagi teruk aku boleh bagi kan. Tapi aku sangat appreciate dengan dia punya idea tu lah, macam aku cakap dia, idea dia. Dan aku mungkin untuk first timer pengarah ataupun first timer kerja arahan daripada Suhaimi Zulkifli ni, okey lah. 4.5 tu sebenarnya untuk orang baru bagi aku dah cukup bagus lah. Ada je orang lama-lama yang mengarah yang lagi teruk bagi aku kan. So kalau kau rasa kau nak pergi tengok, hasil daripada menang anugerah tu kan, mungkin ada something yang korang yang lebih faham pasal seni, korang boleh dapat kenapa dia boleh menang anugerah tu kan. Kalau untuk aku just macam aku cakap tadi kan. So kalau kau rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak filem Misteri Fraser 1910 ni, aku harap korang dapat subscribe tu channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video aku. Sekian, Assalamualaikum. Yo, suck it.